Kami amat berterima kasih atas bantuan yang diberikan, kerana tanpa kalian, kami selaku tuan tanah tidak berupaya untuk menghalau penceroboh. Jadi timbul persoalan, kenapa tidak memfailkan tindakan di mahkamah? Sekiranya tuan tanah pemilik Yayasan Kubra ini membuat tindakan tersebut, ia akan makan masa yang lebih lama untuk diputuskan di mahkamah. Sebagaimana hak yang telah dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan dan juga undang-undang yang berkuat kuasa. Tuan tanah di sini bukan perlu untuk mendapatkan perintah mahkamah, tidak. Kerana undang-undang telah membenarkannya. Dan kes-kes mahkamah atasan, mahkamah duluan juga telah jelas menyatakannya. Dan oleh itu pendirian tuan tanah di sini sebagaimana rundingan telah diberikan, dan begitu juga tempoh masa kalau tuan-puan lihat pada siaran media yang dikeluarkan oleh Yayasan Kubra pada semalam. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.